tuan sebab dia biasanya benda-benda ni dia nak kena bagi orang percaya dulu. Kalau kita tak tunjuk, maka nanti orang orang cakap kita tipu. Orang cakap alah dia ni cakap dia entah-entah dia ni pun tak capai. Dah sudah. Malas lah nak cerita macam tu. Itu yang malas tu. Jadi tuan-tuan dengar, tengok macam mana saya ajar tuan-tuan cara nak capai income 3,000 ke 15,000 sebulan. Sedangkan tuan-tuan tengok, saya tunjuk pada tuan-tuan, saya punya income pada bulan Januari saja 65,000. Bulan Januari 2025, okey. Bulan Januari 2025, tengok income saya tuan-tuan, 65,000. So, boleh tak kalau saya nak ajar tuan-tuan macam nak dapat 15,000 sebulan? Boleh approve tak? Approve? Boleh saya mengajar? Boleh? Boleh Okey, approve. Alhamdulillah. Kalau approve okey lah. Okey.